وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke MH Podcast. Hari ini kita nak selam sikit satu kemahiran yang kita semua guna hari-hari, tapi mungkin tak selalu kita kuasai betul-betul lah. Komunikasi yang berkesan. Pernah tak anda rasa macam dah penat cakap tapi mesej tu macam tak sampai, atau lagi teruk, rasa macam orang keliling langsung tak faham apa kita cakap? Okey, hari ni kita akan teroka pandangan daripada Julian Treasure, seorang tokoh yang memang diseganilah dalam bidang ni. Dia penceramah TED 5 kali, pakar bunyi, pakar komunikasi. Sumber kita kali ni, satu temu bual mendalam dengan dia. Memang padat dengan strategi praktikal. Jadi, apa maklumat kita hari ni? Kita nak bongkar sikit rahsia macam mana nak guna suara kita ni, aset kita yang paling power ni, dengan lebih efektif, dan yang sama penting, macam mana nak asah kemahiran mendengar kita. Yang ni selalu orang terlepas pandang sikit. Kita nak tengok macam mana dua-dua ni, bila kita gabungkan, boleh ubah kualiti interaksi kita kat mana-mana je. Bilik mesyuarat ke, meja makan kat rumah ke. Okey, mari kita mulakan penerokaan ni. Suara manusia ni kan, memang satu alat yang, hebat betul. Cuba fikir sekejap. Suara boleh cetuskan konflik besar tau. Tapi, suara juga boleh satukan hati, luahkan perasaan paling dalam. Tapi, persoalannya, kenapa kadang-kadang bila kita bercakap, lagi-lagi pasal benda penting, rasa macam kata-kata kita tu lesap je. Macam tak ada kesan langsung. Julian Treasure, dia ada jawapan menarik untuk ni. Dia tekankan cara kita sampaikan sesuatu tu sama penting, malah kadang-kadang lebih penting daripada apa yang kita sampaikan. Ya, itu satu poin yang sangat penting untuk kita mula. Treasure guna satu analogi yang saya rasa kena sangat. Dia kata, sampaikan maklumat atau idea ni macam kita bagi hadiah. Cuba bayangkan, anda ada hadiah mahal, istimewa, dipilih khas untuk seseorang. Mesti anda takkan campak macam tu je hadiah tu kan? Mestilah tak? Mesti kita hulur elok-elok, mungkin senyum sikit, biar penerima tu rasa dihargai. Sama juga dengan idea kita. Kandungan, konten tu memanglah penting, rajalah kiranya. Chris Anderson dari TED pun cakap kat Treasure, kalau terpaksa pilih, kandungan lagi utama dari penyampaian hebat tapi kosong. Betul. Tapi penyampaian yang baik tu, dia macam pembungkus yang buat hadiah idea kita tu lagi menarik, lagi mudah orang nak terima, lagi orang hargai. Dia melengkapkan pengalaman tu. Kena ada dua-dua. Jadi soalan untuk anda fikirkan, cara anda hulur hadiah idea anda sekarang ni, dia membantu ke atau dia halang orang lain terima dengan baik? Menarik tu. Dan Treasure cepat-cepat ingatkan kita, kemahiran ni bukan untuk orang besar-besar je tau. Bukan untuk CEO, ahli politik je. Kemahiran ni terpakai dalam setiap perbualan kita. Lagi-lagi yang satu sama satu. Bila agaknya paling penting? Selalunya bila kita cakap dengan orang yang kita rasa macam segan sikit atau berpengaruh. Yang intimidating sikit kan? Ya, betul. Atau dalam situasi yang kita rasa macam, alamak, suara aku ni selalu orang tak dengar. Sebenarnya, salah satu soalan paling kerap orang tanya Treasure ialah, macam mana saya nak buat orang, bos saya ke, pasangan ke, anak ke, betul-betul dengar apa saya cakap? Ini soalan cepu mas ni kan? Dan jawapan Treasure ni mungkin mewujudkan sikit. Dia kata cara paling tak berkesan ialah kita tuding jari. Awak ni memang tak pernah nak dengar. Oh, jangan macam tu Jangan. Itu terus buat orang tu defensif. Bina tembok terus. Sebaliknya, dia cadangkan pendekatan yang lebih strategik sikit. Wujudkan apa dia panggil kontrak atau persetujuan awal. Kontrak? Bunyi macam formal je. Bunyi je formal, tapi senang je sebenarnya. Boleh cuba cakap macam ni. Lebih kuranglah, saya ada benda agak penting sikit nak kongsi pandangan ni. Boleh saya pinjam 5 minit perhatian penuh awak? Oh, macam tu. Kita tanggungjawab kat pendengar tu. Kalau dia jawab, sekarang tak bolehlah, sibuk. Jangan terus kecil hati. Tanya balik. Okey, bila agaknya masa yang sesuai untuk kita borak sekejap? Ini tunjuk kita hormat masa dia. Tapi kita tetap serius dengan niat kita tu. Menarik. Pendekatan kontrak tu, satu lagi perangkap yang kita selalu jatuh tanpa sedar, Treasure panggil piramid terbalik.
Kita ni biasa sangat mula dengan intro panjang lebar, bagi konteks lah, latar belakang lah, pusing sana sini. Selas sekali baru cakap apa kita nak sebenarnya. Betul-betul. Melirik dulu. Treasure kata cuba terbalikkan. Start terus dengan punchline, perkara pokok. Apa mesej utama awak, apa permintaan awak, kenapa awak cakap sekarang? Lepas tu dah jelas, barulah cerita pasal butiran sokongan ke, latar belakang ke, kalau perlu. Macam struktur esei sekolah dululah kan? Ya, macam tu lah. Beritahu apa nak cakap, cakap benda tu, lepas tu simpulkan balik. Dengan letak kenapa, the why kat depan, kita bagi sebab orang nak fokus. Orang faham arah tuju kita. Ingat tak contoh kelakar tapi betul? Treasure, cerita pasal doktor dengan doorstop moment tu? Ya, yang pesakit tu dah nak keluar, baru teringat benda penting. Itu dia. Dah pegang tombol pintu, baru pusing balik. Oh ya doktor, sebenarnya ada satu lagi benda. Selalunya itulah benda paling dirisau. Ini tunjuk kita ni memang cenderung simpan benda penting last sekali. Okey, untuk pentuita susun hadiah kita ni, Treasure bagi satu rangka kerja mudah ingat. Akronim HAIL. H-A-I-L. Setiap huruf ni wakil satu tiang penting komunikasi berintegriti. H tu untuk honesty, kejujuran. Ini bukan setakat tak bohong tau. Maksudnya cakap jelas, terus terang, jujur dengan niat. Jangan guna jargon susah-susah nak nampak pandai tapi orang tak faham. Guna bahasa mudah sampai ke hati. Kejujuran ni bina trust. Okey, H, honesty. A pula untuk authenticity, keaslian. Jadi diri sendiri, jangan tiru gaya orang lain. Jangan pakai topeng. Menariknya, Treasure dedahkan ramai penceramah hebat dunia ni sebenarnya introvert tau. Termasuk dia sendiri. Oh, ya ke? Ya, mereka bukan jadi ekstrovert tiba-tiba atas pentas. Mereka belajar skill untuk perform, tapi tetap pegang personality asal. Keaslian ni ada kekuatan dia. Buat kita lagi relatable, orang lagi percaya. A, authenticity. I untuk integrity. Integrity. Ini pasal walk the talk. Cakap serupa bikin. Kata-kata selari dengan perbuatan. Kalau ada gap, credibility kita cepat je hilang. Orang boleh hidu tahu benda ni. Contoh mudah kat sekolah. Cikgu buat peraturan, tapi bila budak uji, cikgu tak kuat kuasa. Budak tu tahulah peraturan tu tak serius. Orang dewasa pun sama, cuma lagi licik sikit. Selalunya, ego lah punca kita susah nak ada integriti. Susah nak mengaku salah, susah tunai janji. Faham? I, integrity. Dan akhir sekali, L untuk love, kasih sayang. Tapi bukan cinta romantik ya? Bukan. Okey. Dalam konteks HAIL ni, love tu maksudnya niat baik kat pendengar kita. Kita berkomunikasi dengan ikhlas, nak bagi manfaat, nak kongsi benda bernilai, atau sekadar doakan kesejahteraan diorang. Bila kita cakap dari niat positif macam ni, dia terpancar kat nada suara, bahasa badan kita. Dia wujudkan connection emosi yang lebih dalam. Saya suka rangka kerja HAIL tu. Macam kompas moral bila kita berkomunikasi. Tapi macam mana pula kalau situasi spontan? Tiba-tiba orang minta kita cakap, tak sempat prepare. Mesti panik sikit kan? Yang ni pun Treasure ada alat dia. Akronim BESS. 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 Apa tu? B untuk breathe, tarik nafas. Langkah paling asas. Ambil 1-2 nafas dalam perlahan. Ditenangkan saraf, bagi oksigen kat suara. Okey, breathe. E untuk expand awareness, luaskan kesedaran. Jangan tunduk tengok nota je. Angkat kepala, tengok sekeliling. Tengok ruang, tengok muka orang. Rasa lebih grounded, lebih terhubung. Expand awareness. Okey. S untuk stance, posisi berdiri. Cara kita berdiri itu penting untuk keyakinan, untuk suara kita keluar. Kaki teguh atas lantai, bahu rileks tapi tegak. Posisi stabil ni bagi signal keyakinan. Stance. Dan S satu lagi untuk smile, senyum. Bukan senyum plastik sepanjang masa tau. Bukan Bukan. Tapi senyum ikhlas sebab kita gembira nak kongsi hadiah kita, nak connect dengan orang. Senyum masa yang betul boleh cairkan suasana. 4-4 best ni, kata Treasure, berakar pada consciousness, kesedaran, sedar pasal badan kita, persekitaran, hubungan dengan audiens masa tu. Bercakap pasal elemen persembahan ni, humor selalu jadi isu kan? Perlu ke buat lawak? Nasihat Treasure ni sangat praktikal. Jangan paksa diri.
Kalau memang semula jadi bukan kelakar, jangan cuba jadi pelawak atas pentas atau dalam perbualan penting. Jadi diri sendiri je lah. Ya, balik pada authenticity tadi. Lawak hamba atau cringe tu lagi teruk dari tak ada lawak langsung. Tapi kalau humor tu memang gaya asli kita, silakan guna dengan bijak. Treasure sendiri kata dia bukan pelawak stand-up, tapi dia suka guna humor jenis pemerhatian, ironik, kongsi cerita kelakar yang relevan untuk bina hubungan. Faham. Tapi satu pantang larang dia. Jangan mula ucapan penting dengan lawak lapuk atau small talk biasa. Selamat pagi, jam ke tadi? Buang masa Buang masa, hilang momentum. Terus masuk kenapa awak kat situ, apa mesej utama. Contohnya, dia pernah mula ceramah TED pasal mendengar, dia cakap perkataan dengar, lepas tu dia diam kejap. Impak dia lagi kuat. Baik, kita dah kupas panjang lebar pasal seni bertutur supaya didengali. Sekarang, jom kita tengok kembar dia yang selalu jadi anak tiri sikit, seni mendengar supaya memahami. Ada satu statistik menarik Julian Treasure kongsi ni, saya rasa memang buka mata lah. Ceramah TED dia pasal cara bercakap 5 kali ganda lagi popular dari ceramah dia pasal cara mendengar. 5 kali ganda? Banyak tu. Ini macam sahkanlah kecenderungan kita ni. Kita lagi gairah nak cakap dari nak usaha faham orang lain. Agak-agak apa kesan dia bila dunia ni penuh orang yang lagi banyak cakap dari mendengar? Kesan dia kita nampak keliling kita sekarang ni kan, polarisasi pendapat makin tajam, mentaliti aku betul kau salah tu makin tebal, kurang empati dengan pengalaman orang lain. Betul tu. Treasure tengok kemahiran mendengar ni bukan skill sampingan tau. Dia anggap ni kemahiran asas, foundational skill untuk kita hidup harmoni. Dia percaya dunia kita ni memang dahagakan pendengar yang berkualiti. Ramai lagi pendengar yang bagus. Satu anjakan penting ialah kita kena terima hakikat dua orang boleh sama-sama betul walaupun pandangan lain. Macam mana tu? Sebab kita semua tengok dunia ni guna cermin mata unik kita sendiri. Latar belakang, nilai, kepercayaan, pengalaman hidup kita lain-lain. Jadi, kunci utama mendengar bukan tunggu giliran nak cakap atau cari poin nak lawan balik, tapi dengar dengan niat ikhlas nak faham. Balik pada kitaran komunikasi tadi, cara saya cakap pengaruh cara awak dengar dan sebaliknya. Konteks pun penting, kita kat library ke kat pasar malam. Yalah. Dan paling penting, sedar yang setiap orang ada penapis pendengaran yang lain-lain. Jadi, soalan yang Treasure suruh kita selalu tanya diri, apakah jenis pendengaran yang saya sedang hadapi sekarang? What's the listening I'm speaking into? Orang ni dengar nak cari solution ke? Atau dia cuma nak luah perasaan je? Kesedaran ni bantu kita tune komunikasi kita. Itu satu perspektif yang mendalam pasal mendengar. Jadi secara praktikalnya, macam mana kita nak latih diri jadi pendengar yang lebih baik? Lagi-lagi dalam hidup moden yang sibuk dan bising ni. Treasure ada bagi beberapa strategi konkret kan? Ada. Pertama, mungkin bunyi macam pelik sikit. Temui semula kesunyian. Silence. Dalam dunia yang obses dengan bunyi ni, sunyi tu macam barang rare tapi sangat berharga. Dia macam butang reset untuk telinga kita yang selalu overload. Cuba cari, nikmati at least 3 minit sunyi beberapa kali sehari. 3 minit je? 3 minit pun jadilah. Tak perlu meditasi formal pun. Duduk diam je, tak ada radio, TV. Kalau susah sangat nak cari sunyi betul-betul, bunyi alam macam angin ke, air mengalir ke, pun okey, tenang juga. Kesunyian ni macam kanvas kosong. Kita perlu dia untuk lukis pemahaman melalui pendengaran. Okey, cari kesunyian. Apa lagi? Kedua, dia ada satu lagi akronim BEST untuk perbualan harian. Rasa. Ha? R-A-S-A. 4 langkah untuk dengar aktif dan bina hubungan. R untuk receive. Terima. Ini bukan setakat tak mencela tau. Maksudnya bagi perhatian penuh. Physical, mental. Hadap badan, mata pandang tapi jangan tenung pula. Letak tepi phone tu. You receive. Okey. A untuk appreciate. Hargai. Tunjuk isyarat non-verbal kita dengar dan hargai dia cakap. Angguk sikit ke, senyum nipis ke, bunyi macam oh, faham. Benda kecil ni bagi galakkan kat dia. Appreciate. S untuk summarize. Ringkaskan. Yang ni penting gila tapi selalu orang skip. Cuba ulang balik apa kita faham dari cakap dia. Guna ayat kita sendiri. Mula dengan, jadi kalau saya faham betul maksudnya,
Atau nampaknya apa awak rasa ialah? Oh, kena ulang balik Ya, ini sahkan pemahaman kita dan buat orang tu rasa, dia ni betul-betul dengar aku. Dia paksa kita proses, bukan dengar lalu je. Summarize. Okey, last kali A. A untuk ask, tanya. Tanya soalan untuk dapat penjelasan lanjut. Nak teruka lagi. Fokus soalan terbuka. Apa, kenapa, bagaimana, siapa, bila. Soalan yang tak boleh jawab ya atau tidak je. Soalan yang baik, tunjuk kita minat betul-betul. Treasure ada kongsi cerita seorang lelaki ni. Dia kata rasa ni selamatkan kahwin dia tahu. Wow, sampai macam tu sekali impact dia? Besar impactnya. Dan pasal receive dalam rasa tadi, dan juga pasal kesunyian tu kan, ada satu lagi benda menarik pasal kuasa diam dalam interaksi. Bukan je penting untuk reset telinga, tapi dia alat komunikasi strategik juga. Contoh macam penemu duga yang bijak. Dia tanya soalan dalam A, lepas tu dia diam. Biarkan je sunyi. Ya dah? Dia selesai dengan sunyi tu. Biar calon tu yang isi ruang kosong tu. Selalunya, masa sunyi itulah keluar jawapan paling jujur atau info tambahan. Contoh lain, dunia jualan. Kajian tunjuk, salesman paling berjaya bukan yang paling banyak cakap tau. Oh ya. Tapi yang paling banyak mendengar. Nisbah dia macam 65% dengar, 35% cakap. Lepas dia bagi tawaran, tanya soalan closing, strategi paling power ialah diam. Tahan diri, jangan cakap apa-apa. Tahan. Jangan isi sunyi tu. Biar prospek tu fikir. Atas pentas pun sama. Jeda atau pause yang kena tempat, 3-5 saat mungkin, lepas cakap benda penting, boleh bagi impak dramatik bagi audiens masa nak hadam. Sebenarnya, kita tak selesa dengan sunyi inilah yang buat kita keluar bunyi A. Betul juga tu. Jadi, belajar untuk selesa dengan sunyi ini satu skill penting. Sama ada kita tengah cakap atau dengar. Dia tunjuk keyakinan, kawalan. Konsep mendengar untuk memahami tu memang penting lah. Treasure ada sentuh juga pasal posisi mendengar, listening positions yang lain-lain. Maksudnya, kita tak dengar cara sama je kan dalam semua situasi. Boleh cerita sikit pasal ni? Betul. Dia kata kita boleh pilih posisi atau mode mendengar mana yang paling sesuai ikut konteks dan tujuan. Contohnya, ada mendengar critical listening. Dalam mode ni, kita fokus nak nilai maklumat, timbang baik buruk, cari salah logik, tengok relevan ke tak kat kita. Mode ni bergunalah masa meeting kerja ke, dengar sales speech ke, masa nak buat keputusan penting. Okey, mendengar kritikal, ada lagi? Ada lagi yang kontra dia, mendengar empathic listening. Kat sini tujuan utama bukan nak nilai, tapi nak cuba menyelami, nak rasa dunia emosi orang tu. Cuba faham dari sudut pandang dia, walaupun kita mungkin tak setuju. Ini untuk hubungan lah selalunya, kan? Ya, kritikal untuk bina hubungan peribadi, sokong kawan tengah susah, selesaikan konflik. Masalah jadi bila kita salah guna posisi. Contoh, kawan luah masalah peribadi, kita terus masuk mod kritikal bagi solusi. Padahal dia nak orang dengar je. Betul, selalu jadi macam tu. Atau sebaliknya, situasi cemas perlukan arahan jelas, kita pula terlebih empati. Jadi, kesedaran posisi mana kita guna, posisi mana yang diperlukan, itu kuncinya. Penjelasan tu sangat jelas dan ada juga sentuh sikit pasal beza gaya mendengar yang kadang-kadang orang kaitkan dengan jantina kan, walaupun mungkin ni lebih pada kecenderungan umum je. Ya, Treasure ada sebut pasal ni, tapi dia tekankan, ini generalisasi je tau, bukan rules untuk semua orang. Dia rujuk gaya mendengar yang cenderung reduktif. Selalu orang kaitkan dengan stereotip lelaki. Fokus dia nak potong terus ke isu utama. Cari solusi, capai bottom line cepat-cepat. Terus ke point lah. Ya, kontras dia gaya ekspensif. Selalu orang kaitkan dengan stereotip perempuan. Kat sini, proses borak tu sendiri, kongsi cerita, teroka perasaan, bina hubungan tu sama penting atau lagi penting dari capai satu kesimpulan. Menikmati perbualan tu sendiri. Betul. Salah faham selalu jadi bila dua gaya ni bertemu tanpa sedar. Contoh klasik, isteri balik kerja, penat. Cerita panjang lebar pasal bos dia ke apa. Suami mungkin dalam mod reduktif. Cepat je potong bagi cadangan. Kenapa tak buat macam ni je? Atau ala relax lah. Ya, pernah dengar. Ini mungkin buat isteri rasa tak difahami. Sebab masa tu dia mungkin nak pendengaran ekspensif je. Ruang untuk didengar, difahami perasaan dia. Tak perlu solusi segera pun. Jadi, sedar pasal gaya kita, gaya orang lain ni,
boleh kurang banyak konflik komunikasi dalam hubungan. Jadi, kalau nak rumuskanlah kan, dari semua perbincangan kita ni yang berdasarkan pandangan Julian Treasure, kunci komunikasi efektif ni terletak pada keseimbangan dan kesedaran, betul tak? Tepat sekali. Bukan pasal apa kita cakap je, tapi bagaimana kita cakap. Guna prinsip HAIL tu, jujur, asli, integriti, kasih sayang. Mula dengan kenapa dan sama pentingnya bagaimana kita mendengar. Hargai sunyi, amalkan rasa dalam perbualan, peka dengan posisi mendengar yang lain-lain. Semuanya berakar pada satu benda. Jadi communicator yang lebih sedar, conscious dalam setiap interaksi. Betul tu. Dan ini bukan teori je tau. Ini alat praktikal yang anda boleh mula guna hari ini juga. Cubalah cabar diri sikit. Perbualan penting lepas ni, cuba amalkan rasa betul-betul. Atau, cuba cari 3 minit sunyi tu dalam jadual harian anda. Buat seminggu. Tengok apa beza dia. Kat tahap stres ke, kualiti hubungan ke, fikiran jadi lagi jelas ke. Mesti ada beza kan? Anda mungkin terkejut. Menarik juga nak kongsi pandangan peribadi Treasure pasal bunyi kegemaran dia. Bunyi hujan renyai kat luar tingkap. Tenang katanya. Bunyi paling dia benci, suasana bilik yang bergema. Ramai orang cakap kuat serentak. Benda ni selalu jadi dalam rekaan ruang moden kan? Betul, bising gila kadang-kadang. Dia pun bagi amaran pasal kesan negatif pencemaran bunyi kat kesihatan kita. Fizikal, mental, boleh naik risiko sakit jantung sebab stres kronik. Seruan dia kat arkitek, pereka bandar tu agak puitis tapi penting. Mula reka ruang guna telinga anda, bukan mata je. Okey, sebagai penutup, kita nak tinggalkan anda dengan satu soalan renungan. Agak mendalam sikit ni. Inspirasi dari Julian Treasure. Dia ada cakap pasal pentingnya dengar suara dalaman kita. Monolog dalaman yang selalunya jadi pengkritik paling kuat kat diri kita. Suara yang bisik, kau tak cukup bagus. Jangan cuba, nanti gagal. Apa orang kata nanti? Macam itulah. Cadangan Treasure, sedarlah bahawa anda bukan suara itu. Anda adalah kesedaran yang mendengar suara itu. Cuba ambil masa sikit, renung. Apa jadi kalau anda mula kenal suara pengkritik dalaman ni bukan sebagai kebenaran, tapi sekadar satu corak fikir je. Dan kalau anda boleh, dengan lembut pilih untuk tak terlalu terpengaruh dengan dia, agak-agaknya macam mana ia boleh bebaskan anda untuk berkomunikasi dengan lebih yakin, lebih asli, lebih berani dalam hidup anda. Sesuatu untuk anda fikirkan. Sehingga kita bertemu lagi, terima kasih banyak kerana luangkan masa bersama kami dalam penerokaan seni bercakap dan mendengar ni. Kami harap adalah mutiara ilmu yang anda dapat kutip dan manfaatkan. Jumpa lagi! Mualim Hazar, inspirasi kita semua. Ilmu di semai cahaya menyinar. Di layar YouTube membawa hikmah. Setiap video membawa sinar. Dengan suara tenang